Okey, dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum. Okey, depan apa sikit? Okey, hari ini kita akan belajar tentang eksperimen sains tahun 3. Muka surat 86 untuk menguji upayaan air mengalir melalui 3 jenis tanah yang akan kita lakukan nanti sebentar nanti. Okey. Pertama sekali kita sediakanlah botol mineral dipotong 2 dan 2 bahagian dipotong dan diikat dengan kain temperature yang diikat dengan getah. Okey. Ni sorong keras, silinder kon, sediakan 3 set seperti ni. Okay. Dan terletak dalam dia. Okay. Okay, kita ambil apa tadi? Pasir dulu. Pasir kita masukkan. Cuba masukkan. Nak? Cuba. Masukkan. Lebih banyak lagi. Jangan kacau. Okey, yang lagi satu masukkan. Apa nak masukkan tangan tu? Fokus. Dekatlah sikit batin. Lagi. Tanah liat. Dah lah cukup dah tu. Cepat banyak sikit. Cikgu tak nampak. Hancur. Stop. Ini tangan awak tu. Keras tanah pasir dia ambil pada Kita kau sibuk ah. sungai sungai ataupun di kawasan bukit lah. Bukit tanah pasir Okay, stop. Banyak lagi. Mungkin kau betul ni. Sampai cepat. Dah, jangan. Paruh. Lagi tu taruh yang tu lagi. Dah. Taruh yang lagi. Hati kau. Baru saja. Okay, dah. Letak. Letakkan. Muka Syah ada tadi. Letak di atas dia. Dekat corong. Okey, letakkan dekat atas corong. Okey. Lama tu. Okey dah. Mesti sama banyak Jangan tak sama nanti. Bila tak sama nanti Tak nampak. berbeza dia punya apa? Dia punya kelajuan air. Okay, 1, 2, 3 pun. Okey, boleh. Sana situ. Okey, letak perlahan. Baik Lihat ni lebih tak. Mampatkan Kena tekan sikit supaya dia mampat. Kenapa tak aku buat apa? Jangan kacau. Nampak tadi. Lihat ni kena mampatkan sikit. Kena tahan lah. Supaya kain tu tak terbuka. Okey, kalau lihat ambil dekat tepi sungai juga. Dekat apa? Lereng ke? Lereng sungai tu kan. Okey. Dan lihat dekat sawah pun ada sama dia. Yang pesan tu memang dia tahu lah. Boleh gunakan untuk skru. Apa susah sangat? Kan lah. Kan. Okey. Cara. Dekat sikit nampak. Nampak tu. Dekat sikit. Jangan nampak orang.
Ambil ni, tengok ni. Okay. Tanah kebun. Tanah kebun. Ke saya tak payah apa. Okey. Kena mampatkan sampai dapat jangan ada ruang Okey, lepas tu siap tanah liat. Okey, ni tanah kebun. Mampatkan juga. Okey, dengan screwdriver. Okey. Tanah pasir. Mampatkan. Dengan screwdriver. Alright. Kecil sangat lah. Okey. Suria. Okey, baru kita Nampak juga. Jangan sih. tuangkan air ke dalam beradas dengan mula jam beradik dengan serentak. Okey, kita tengok 60 saat. Okey, 60 saat dari sekarang Okey. Sampung. Tak nampak. Okey. Serentak Tapi boleh tak ada kebenaran. Nanti dulu. Fokus. Biasa. Diam dah. Okey. Air pun kena sama banyak lah. Air pun kena sama banyak. Okey, siapa nak cuba? Tuang satu. Perempuan dulu. Perempuan. Sini yang dekat dulu. Okey, lelaki. Tuang. Okey, nanti dulu saya tengok jam 60 saat. Ini sana putih tak Okey, nampak. dekat sikit. Ready. Putih tak Okey, nampak. Masanya 60 saat dari sekarang. Tuang, habis. aku setuju buat. Habiskan semua. Okey. Mak, cikgu ke mana? Tadi tak nampak. Cikgu tak payahlah cikgu cakap. 60 saat Lepas tu kita tengok dia punya paras air yang terkumpul dalam masa 60 saat. Okey, baru 20 saat. Tegakkan nanti. Nampak? Yang dah habis dulu apa? Tanah pasir dah habis dah dulu. Dah habis serap. Okey. Tengok dekat sikit. Nampak? Tanah pasir sudah habis. Tanah kebun ada meniti dah hampir habis Okey. Nampak dah bukan sikit. Tanah liat masih menitis. Masih. Cikgu kata. Tengok tanah liat. Tanah liat masih menitis lagi Nampak tanah liat Nampak. Okey, good. Ni banyak lagi tu. Okey. Habis 60 saat. Keluarkan. Okey. Keluarkan. Mbak. Bilang tak? Okey. Okey, soalan pertama, bagaimanakah kamu mengaitkan paras air terkumpul dengan keupayaan air mengalir melalui jenis tanah? Apa kamu nak kaitkan paras air terkumpul? Tengok paras air terkumpul dengan keupayaan air. Nampak? Paras air terkumpul maksudnya pasir lagi banyak, betul? Paras dia. Berbanding tanah kebun dan tanah liat, nampak? Tanah liat sedikit. Selepas 60 saat. Siapa boleh jawab? Tak tahu. Dia memang macam tu. Nampak Kaitkan paras air maksudnya lebih keupayaan air lebih nampak benda tanah yang mempunyai keupayaan air yang lebih baik apa? Tanah yang mempunyai keupayaan air yang meresap lebih baik akan apa? Akan mendapat pula paras air yang banyak macam tu paras air. Jadi tanah yang keupayaan air dia lebih baik, keupayaan air dia meresap. Okey, tanah yang apa? Keupayaan air yang meresapnya lebih baik. Tanah yang keupayaan air dia meresap lebih baik akan menghasilkan jumlah air yang terkumpul lebih banyak. Okey, siapa boleh susun? Susun jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya secara urutan menaik. Kalau urutan menaik je mana?
Daripada lihat pas menaik maksudnya urusan kupayan air kupayan air mengalir menaik maksudnya kita daripada air yang kupayan air sedikit sampai air yang banyak. Kupayan air mengalir yang melarinya menaik maksudnya daripada sedikit kepada yang banyak. Jadi yang mula-mula apa? Tanah pasir. Tanah pasir. Tanah liat. Okey, kupayan air sedikit. Kupayan air yang mengalir yang lemah ataupun kurang. Yang pertama kalau menaik tanah liat, kedua tanah kebun, ketiga tanah pasir. Okey, sekian untuk hari ini.